Allah. Assalamualaikum. Alright geng, sekarang pukul berapa Pukul 1:11 petang geng. Pagi tadi aku dah bergasak dekat spot yang lain dengan cencurut. Alhamdulillah 5 ekor kira gasak lagi kan, sebab dah lama dah aku tak bergasak. 5 ekor tu kira memang gasak lah bagi aku. Dan untuk sesi selepas pukul 2 tengah hari ni, alhamdulillah dah ada 3 ekor yang strike on camera. Sejak daripada pukul 11 tadi aku bukan tak ada strike geng, tapi kena buli. Aku pun tak tahulah kenapa kena buli. Dan alhamdulillah geng, yang ini diam. Strike ketiga geng. Cencurut. Bubble frog. Jam frog bubble tengok kat situ. Ya geng. Alhamdulillah ada rezeki aku. Dapat juga strike bubble yang haruannya agak saiz. So memang dah lama dah aku rindukan letupan yang macam tu. Walaupun bukan saiz yang mega, tapi saiz sedang-sedang. Amat cukup lah untuk memuaskan hati aku. So geng, tu. Tengok dulu geng. Sahabat tu geng. Dah kepenatan geng. Sebab lengoh katanya. Bergasak dalam guni tu Muka pun hitam dah. Alright geng, so aku dah strike 3 ekor untuk video ni. So korang layan dulu daripada strike aku yang pertama dekat spot ni geng. So pada yang menonton, welcome to YouTube Amijaya Channel. Dan yang belum subscribe, mohon subscribe geng. Support channel AIC. Stay tune geng, jom sembat. Lucut. Double lucut. Double lucut. Aduh, kacau betul lah. Wah, strike alhamdulillah. Strike geng. Hehehe. Haloi. Haloi jam haloi. Alright geng. Sesi petang. Hampir pukul 1 dah geng inilah strike pertama. Menggunakan soft rock. Aku dah lama tak pakai soft rock geng. So yang ni kecil, so aku rilis lah. Okay, geng. Alhamdulillah ikan pun tak cedera. So kita rilis. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih. Jamri kat sana. Aku tadi geng lepas sesi pagi, kumpau benar kena buli. Jamri yang bergasak. Tak tahulah kenapa. Tapi tak apalah geng. Ya, sekat pukul 1 ni. Alhamdulillah baru ada start seekor curut. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Yang curut-curut ke tepi. Yang curut-curut ke tepi. Bagi yang abah-abah yang makan. Abang-abang pun boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Cari strike kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, lidah aku terikat pula tu. No. Ya Allah ya Tuhanku. Dia punya ganas macam ni. Ya Allah ya Tuhanku. Kau ganas sangat lah. Tak dengar cakap mak bapak ni. Boleh kena kan.
Oh Allah ya Tuhan. Tak kena pun. Sambar tak kena. Tak kena daripada pagi tadi aku kena buli pakai jam frog ni. Yang ini besar ini je kena pula. Huh. Tak geng. Strike kedua. Aku rilis juga geng. Curut juga. Apalah. Itu pun pakai jam frog. Nak pakai jam frog macam Ami tu jugalah eh. Tengok kokot ada abang dia. Oi, Bismillahirrahmanirrahim. kilat lagi ni. Orang panggil apa? Belum hanyir ni. Tak apa. Kita ambil dulu yang kecil-kecil ni. Kejap lagi yang gorgon makan. Nak try jam frog macam hang ni. Han try lah jam. Oh, strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sini. Alhamdulillah. Aku dah kata ada saiz kat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah duduk ke tu? Hangat weh. Ya, ya, ye, ya, ya, ye. Strike ketiga, geng. Cencurut. Bubble frog. Jam frog, bubble tengok kat situ. Ya, geng. Alhamdulillah ada rezeki aku. Dapat juga strike bubble yang haruannya agak saiz. So memang dah lama dah aku rindukan letupannya macam tu. Walaupun bukan saiz yang mega, tapi saiz sedang-sedang, amat cukup lah untuk memuaskan hati aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak kena. Tak kena. Tak ada makan lagi lah. Allah. Tak kena. Tak kena, geng. Punya ganas dia ambil. Tak apa, tak apa. Mana ada ikan? Cuba lagi.
Sabak boleh tak? Punyalah sedap situ, luas sedap. Dia duduk sini tempat yang betul-betul dia seorang je. Hangat sungguh. Ya, duduk di situ. Alright geng, aku surrender. Oh hangat. Sekarang dah pukul 2.30. Aku surrender geng. Usaha aku untuk mencari strike yang keempat untuk video kali ni geng. Untuk video ini sesi petang trip aku komplot dengan Jamri yang dah tak larat dah sebenarnya. Penat pancik geng. Pancit dah. Tapi dia bergasak. Penat ni. Dia bergasak. Jadi geng, aku surrender lah. Last tadi yang dekat sana tu ada sambaran tapi tak kena. Memang satu sambaran yang menjadikan jiwa ni. Aku nak juga cari tapi disebabkan badan pun dah penat, cuaca pun panas apa semua, ada kewajipan yang perlu diselesaikan. Jadi aku buat pilihan balik. Surrender lah kan, surrender lah untuk hari ni. Jadi kan alhamdulillah ada juga rezeki untuk video kali ni. Aku dapat 3 strike, 2 aku rilis, seekor aku tapau. Dan untuk total aku alhamdulillah lah dapat 6 ekor kalau tak silap aku. So geng, aku pun dah lama tak ada video. Jadi bagi aku ini adalah satu kepuasan yang aku boleh katakan alhamdulillah syukur puas sebab kembali ada konten. Dan untuk YouTube kesayangan aku. So geng, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Pada yang belum subscribe, jangan lupa kasih subscribe dulu geng. Okay geng, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom sembat.